Disclaimer. Forex trading involves significant risk, including the potential loss of all invested capital, and is not suitable for all investors. Please trade responsibly and seek professional advice if needed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Okey, hari ni kita mulakan dengan episod pertama, okey, untuk Trading 101 The Series. Alright. So, tanpa membuang masa, jom kita tengok kita punya nota. Okay, so kat sini ni nota Stage 0 Chapter 1. Okay, ni chapter 1 lah, Chapter 1. Okay, membongkar mitos candlestick, rahsia yang jarang diajar dalam kelas trading. Okay, apa itu candlestick? So dalam trading ni dia macam-macam cara dia macam-macam cara. Dia ada orang gunakan line chart, ada orang gunakan bar chart, ada orang gunakan order book. Tapi cara yang paling mudah ataupun untuk trader-trader yang baru nak berjinak-jinak, kita gunakan Japanese candlestick. Dia ada banyak, ada Heiken Ashi. Okay, so kat sini saya ceritakan lah candlestick ataupun Japanese traditional candlestick. Okay, candlestick ni adalah salah satu alat utama yang digunakan dalam technical analysis oleh para trader untuk memahami pergerakan harga di pasaran kewangan. Okay, candlestick ni dia tunjuk apa? Dia menggambarkan perubahan harga dalam tempoh masa, harga dan masa tertentu. Candlestick ni berasal daripada Jepun sebenarnya. Dia diasaskan oleh pedagang ni, nama dia Munehisa Homa ni. Dia dulu pedagang beras. So dialah yang cipta candlestick, Japanese candlestick ni. Sebab apa candlestick ni dia ada 4 data. Dalam candlestick ni ada 4 data. Dia ada data open, iaitu harga pembukaan, dan juga harga close. Okey. Lepas tu dia ada high, harga tertinggi, dan juga harga terendah. So kalau tengok kat gambar yang saya buat ni, so dia ada dua candlestick ni, dia akan terbentuk melalui dua bentuk lah, ataupun dua grafik, iaitu shadow dan juga body. Ni body dia yang petak ni. Lepas tu yang garisan ni, line tu dipanggil shadow ataupun wick. Okey, bila shadow di kat atas dia akan dipanggil high, shadow yang di bawah dia akan panggil low. Kalau untuk body pula, dalam body dia ada data open dan data close, harga pembukaan dan harga penutupan. So kalau kita tengok yang warna biru ni adalah bullish candle. Dia akan open low, open di low, ni kawasan low, close di atas, high, close. Open low, high, close adalah candle bullish. Manakala di sebaliknya, open high, low close adalah candle bearish. Dia sama juga, high dengan high, low dengan low, cuma open dengan close je berbeza. Candle bearish dia akan buka di atas dan tutup di bawah. Okey, daripada 4 data daripada dalam candlestick tadi, dia akan menghasilkan 3 bacaan asas, iaitu shadow, body dan juga market structure. So kenapa kita nak kena tahu pasal shadow dan body ni adalah untuk kita kenal market structure. Okey, shadow dikenali sebagai wick. Macam saya cakap tadi, adalah garis yang muncul di atas dan di bawah badan candlestick. Body tadi, atas dengan bawah dia akan ada shadow. Atas dipanggil upper shadow, bawah dipanggil lower shadow. Alright. So body pula, manakala body dia akan membentuk zone ataupun supply and demand zone lah. Okey, dia ada supply zone, tempat untuk kita mencari peluang sell, dan juga demand zone, tempat kita untuk mencari peluang untuk buy. Okey. So daripada dia orang ni, daripada body dan shadow, daripada kumpulan dia terkumpul, dia akan menghasilkan market structure. Market structure pula merujuk kepada cara pergerakan harga di dalam pasaran dibentuk melalui corak tertentu. Dia bentuk pattern lah.
yang menggambarkan keseimbangan antara pembeli dan penjual. Okay. So, dalam shadow tadi, dia daripada 3 bacaan. Ni baru dia detailkan. Shadow, dia ada upper shadow dan lower shadow. Upper shadow adalah bersamaan dengan resistance. Lower shadow pula akan menjadi support. Okay, support ni kalau harga dia turun, dia pantul balik. Itu support. Resistance pun sama. Dia naik, dia pantul balik. Itulah resistance. Support dan lower shadow, jika harga mencatatkan lower shadow yang panjang, ini menunjukkan bahawa harga jatuh ke bawah tetapi kemudian naik semula. Macam saya cerita tadi, dia pantul balik. Sama juga dengan resistance ataupun upper shadow. Okay, dia naik atas, dia pantul balik. Jadilah terbentuk upper shadow. So, shadow adalah support dan resistance. Shadow je, support dan resistance. Senang je. Okay. Manakala body, supply and demand. Tapi dekat body, dia akan menghasilkan 2 pattern lah, iaitu 2 bacaan, iaitu imbalance atau dipanggil ketidakseimbangan, dan juga balance. Daripada imbalance dan balance ni nanti baru dia akan jadi market structure. Okey, kita dah ada nampak ni. Kat sini ada shadow, ada shadow, ada shadow. Ni body. Ni imbalance. Bila body yang panjang, kan, body dia terlampau besar, jarak dia, dia panggil imbalance. Manakala balance, dia kecil-kecil je. Body dia kecil-kecil. Okey. Dan dia akan ada banyak shadow yang berada di kawasan yang sama lah. Ataupun dia panggil harga lantai dan juga harga ceiling lah. Sampailah berlakunya pemecahan. Macam kat sini kita tengok dia pemecahan support. Dia buat balik imbalance. Lepas tu dia balance balik, dia buat imbalance balik. Okey, daripada imbalance dan balance ni akan terhasil pula market structure. Okey, dalam market structure pula ada 4. Ada 4 lagi data. So macam kita tengok tadi, daripada data 4 data tadi, 4 data akan menghasilkan 2 data. Kan? 4, 2, 4. Macam tu je. 4, 2, 4. Apa dia 4 data? Dia bukan data lah kira. Dia pattern. Okay. Dalam market structure, dia ada higher high, higher low, lower high dan lower low. Okay, apabila market structure ni sebab kita nak tengok trend. Sama ada dia uptrend ataupun downtrend ataupun sideway. Dalam sideway pun dia akan ada juga higher high dan higher low dia lah. Okay. So, mana yang saya tanda dengan warna hijau ni adalah uptrend. Mana dekat uptrend, trend menaik dalam pasaran. Okay. Mana yang warna merah ni adalah trend menurun. Apabila market berada dalam keadaan uptrend, dia akan membuat higher high yang baru. Contoh kat sini kan, dia buat higher high, lepas tu dia buat higher low. Lepas tu dia buat higher high lagi, dia buat higher low dan higher high. Okey, apabila pemecahan higher high yang lama, dia akan membentuk higher high yang baru. Okey, apabila dia turun, dia gagal memecahkan higher low yang lama, maka dia jadikan higher high, higher low. Kalau dia memecahkan higher low yang lama, dia jadi lower low. Itu dia panggil pemecahan support dan juga pemecahan resistance. So, senang cerita dalam uptrend, okay, apabila market dalam keadaan trend menaik, dia akan sentiasa memecahkan resistance. Apabila market berada dalam keadaan menurun, dia akan memecahkan support. Bila dia pecahkan support, dia akan buat lower low baru. Okay. So, manakala higher low dan lower high ni adalah dipanggil pullback. Pergerakan pullback ataupun pergerakan korektif. Apabila market membuat higher high dan lower low, okay, higher high adalah impulsif. Bila menurun, dia membuat lower low yang baru. Lower low tu dipanggil impulsif. Yang tu kita akan belajar dalam next lah. So, jom kita tengok dekat live chart demo. Okay. So, saya colourkan candlestick ni dengan
channel nota supaya tidak keliru. Okay, so ni adalah MT4 ataupun platform lah yang kita gunakan untuk trading lah, ataupun melakukan analisa. Okay, so kat sini saya nak tunjuk. Okay, ni adalah chart gold daily. So jom kita tandakan. Kita tengok satu-satu. Mana satu shadow, mana satu body. Kalau kita start daripada sini, kita tengok kat sini. Ni adalah shadow. Betul. Ataupun saya tandakan dengan kotak lah kot. Selalunya orang akan tandakan garisan. Macam ni. Alright. So kita akan dapat harga kat sini. So dekat chart ni dia ada dua paksi, iaitu paksi X dan paksi Y. Paksi Y ni akan tunjukkan harga. Kat tepi ni vertical scale ni adalah harga vertical, horizontal. Manakala horizontal, paksi X adalah masa. Macam ni adalah daily. Okay. So satu candlestick ni, sebatang candlestick ni, sebatang lilin ni mewakili satu hari, pergerakan harga dalam satu hari. So dekat atas ni kita boleh tukar lah dia punya time frame. Macam ni. Kita boleh turun, naik. Dia kita ada time frame daripada 1 minit sehingga 1 bulan. Alright. Okay. So mula-mula kita nak tengok dulu. So ni shadow terendah. Ni yang dikatakan support. So kita cari pula harga yang tertinggi pula. Ini dikatakan resistance. Daripada resistance dia turun ke sini. So kita tukarlah color sekejap. Tukar color merah. Nampak jelas sikit. Okay. So ni resistance. Ataupun kita tanda R je lah. Ataupun nak tulis resistance. Ini resistance. Dan ini pula adalah support. Kita belum boleh entry lagi kita nak kenal dulu cara penandaan support dan resistance. Macam ni je, gunakan garisan saja. Okay, dia panggil horizontal line. Resistance, support. Okay. So kita tandakan dulu. Mana lagi support? Kita cari je shadow. Ni shadow lagi, support. So senang cerita yang garisan kali hijau ni adalah support. Macam tu. Ni support. Tapi kalau kita duk tanda je, ni kadang-kadang harga tak sampai, harga berdekatan. So kita tak dapat satu harga yang tepat. So takkanlah kita nak tanda semua, segala shadow ni kita tanda. Tapi untuk permulaan itulah dia, untuk mengenali macam mana nak trade ni, macam mana candlestick ni. Ni dia. So yang merah yang saya tanda ni semua adalah resistance. Nak bagi jelas sekejap mana dia punya tu rectangle lah. Ni click insert. So ni shadow. Macam tu lah kan. Ni nampak shadow tu, tandakan je. So bila price datang balik, nampak tak ada, dia tendang balik ke bawah. Dia tak berjaya melakukan pemecahan resistance, maka dia akan turun. Okay, tu yang pertama. So macam mana kita nak mengenali pula mengenali body. Body mewakili supply and demand, kan? Betul. Tapi dalam supply and demand tu, macam mana kita nak tandakan supply zone, demand zone. Contoh macam ni kita dah tanda kan, resistance. Takkan semua tempat ni kita nak entry. Dia nampak tak kemas.
Tapi kalau ikutkan balik, ni resistance. Price turun balik. Dia cerita dia ada story. Contoh price daripada atas ni, dia turun bawah ni, dia membentuk support. Okay. Dia naik atas, dia membentuk resistance. So kat sini ada support, katalah. Cerita dia lah. Cerita dia. Kita delete dulu lah. Okay. Dia membentuk support, dia naik pergi resistance. Kalau kat sini pun dah ada dah. Dekat 300 pip. Kan. Lepas tu dia turun balik. Dia tak lepas, dia tak berjaya memecahkan support ni. Macam mana pemecahan support tu berlaku, nanti kita akan belajar dalam bab-bab yang seterusnya lah. Okay, kemudian naik balik. Tak lepas di resistance yang kat sini. Resistance datang dari mana-mana, dekat sini shadow ni. Lepas tu dia pecah. Okey, pemecahan support dan pemecahan resistance adalah kena melalui body. Dia pecah tu kena body. Kalau setakat shadow macam ni, dia masih belum pecah. Itu kita akan belajar dalam price action nanti. Okey, hari ni saya nak tunjukkan mana support, mana resistance, mana support, mana resistance. So kita kena tanda lah. Kena tanda. Macam ni adalah resistance. So banyak tanda kan yang tertinggi tu. Ni support. Macam tu. So inilah range kita untuk trade. So senang je pakai line macam tu je. Ni asal duduk kat bawah pula. Macam tu. Support, resistance. Okay. So kita pergi kepada body pula. Kan? Kita kena cari apa tadi? Macam mana kita nak kenal balance dan imbalance? Okay. Balance dan imbalance. So saya padam balik. Okay. Saya padam balik. Mana dia? Alamak. Sorry. Salah alamat. Okay. So cara yang paling senang, kalau kata kita dah kenal support dan resistance, kita terus cari imbalance. Kat sini ada imbalance. Nampak tak? Imbalance. Kat sini ada balance. Balance. Imbalance dan juga imbalance. Ni imbalance lagi. Tapi besar lah. Kita bukan nak entry dalam imbalance dan balance pun. Tapi selalunya peluang-peluang untuk entry akan berada di tempat-tempat yang balance. Macam kat sini, dia ada supply zone lah. Tanda kan dia sampai daripada atas sampai ujung. Tapi kadang-kadang dia tak sampai. Macam mana dia tak sampai tu, macam mana nak cari tu, itu kita akan belajar dalam bab-bab yang seterusnya. Okay, so sekarang ni kita nak tanda je dulu. Ini adalah balance. Kita kena rajin tulis lah. Ni balance. Balance. Okay. Lepas tu kita ada imbalance. Imbalance. Okay. Mana imbalance ni? Imbalance. Candle yang besar-besar. Ini pun imbalance. Lepas tu dia jadi balance balik. Kan? Ni imbalance. Ni dia jadi balance balik. So kena kenal dulu. Mata kena mengenali dulu. Mana satu imbalance, mana satu balance. Kat sini ada balance. Balance ni maknanya pergerakan yang kecil, ataupun dia panggil sideway. Okey. Itu yang pertama. Body ni punya kerja. So kita ada support dengan resistance, kan. Ni kita panggil, saya tulis R lah. R. Resistance. Ataupun kita boleh ambil anak panah. Ni resistance.
Okey. Resistance dan juga support. Ni shadow kat bawah, kita panggil dia support. S. Ataupun kita tukarlah ni kali hijau. Nak senang. Mana lagi kita cari? Ni support lagi. Ini resistance. Ini resistance. Ini support. Ini support. Kenapa kita kena tandakan macam tu? Sebab bila price datang balik dekat kawasan tu, kat situlah kita punya peluang-peluang entry. Okay, macam ni kita ada support lagi. Sini kita ada resistance. Daripada support dengan resistance ni pula, barulah kita pergi ke market structure tadi. Betul. Contoh, ni balance ni biarlah. Nanti conteng, kena banyak conteng. Dalam menganalisis ni kita kena banyak conteng. Kalau kita tak conteng, kita takkan tahu. Contoh daripada sini kita ambil ini jadi high dululah. Low. Ini kita ada low kepada high. High. Okey. Daripada kawasan sini pergi ke sini. Lepas tu price berjaya tak break low yang blow yang ni. Kalau kita tengok kat sini pergerakan dia kan. So dia tak jadi lower low. Kat sini dia jadi higher low. Nampak tak? Higher low. Lepas tu price buat imbalance dan break high yang sebelumnya. So maka dia jadi high kat sini. Ni belajar menanda dia dulu. Sini jadi high, sini jadi high low. Sebab apa dia jadi high low? Dia tak berjaya break low yang sebelumnya, high low yang sebelumnya. Ni pun high low juga. Tapi dekat sini dia jadi lower high. Sebab dia tak berjaya break. Dia tak berjaya break high yang sebelum dia, ataupun lower high lah. Tapi apabila dia turun, dia gagal break lower high yang sebelumnya, dia akan jadi higher low. Sini higher high baru lagi. Ni higher low. Sebab dia turun kan, dia turun. Lepas tu dia membentuk higher high yang lain, higher high yang baru. So bila dia turun, dia memecahkan higher high yang lama. Nampak tak? Price ni dia buat imbalance, dia memecahkan higher high yang lama. Dia dekat sini kita boleh panggil lah, masih lagi boleh panggil higher low. Sebab dia tak break. Sebab apa dia tak break? Kita buat garisan. Dia hanya meninggalkan shadow. Dia tinggalkan shadow. Dia tak break dengan body. Okay. So kat sini kita boleh panggil dia kawasan support lah. Kawasan support yang kuat lah. Okay. Tapi apabila dia naik, dia memantulkan harga tu, dia nak buat higher high. Dia supposedly dia kena break lah sini. Betul tak? Kalau dia nak naik lagi, dia kena break ni. Dia kena break higher high yang lama, higher high yang sebelumnya. Tapi dia gagal. Dia sampai sini je. Dia sampai sini, maka dia akan jadi lower high. Lepas tu bila dia turun, dia break higher low dia yang lama. Dia jadi lower low.
Tapi nak tengok balik dia tak break pun higher low yang lama. Ni masih lagi support. So kita kena ingat higher low dan lower low adalah support. Higher high dan lower high adalah resistance. Higher low, lower low adalah support. Higher high dan lower high adalah resistance. Tapi bila dia dipecahkan ni, nampak tak candle ni dia pecahkan, dia boleh jadi higher high. Tring. Macam tu je. Lepas tu dia turun. So inilah pergerakan harga. Inilah dia market structure. Kenapa dia jadi higher low, dia tak berjaya break lower low yang sebelum dia. Tapi bila kita naik dalam time frame yang ni, dia jadi balance di time frame weekly. Okay. Tapi di daily macam ni lah. Alright. Sampailah kepada yang atas-atas ni. So saya harap untuk episod ni boleh bagi idea, boleh sedikit kefahaman. So kalau anda rasa konten ini, video ni bermanfaat, boleh tinggalkan komen dan subscribe. So kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya untuk kita lagi mendalami. Dan makin lama bila anda belajar, makin lama makin simple. So untuk pengenalan ni memang kita kenal dulu daripada 4 data tadi dan menghasilkan 2 data. Daripada 4 data open, low, open, high, low, close tu, okey, menghasilkan supply and demand. Daripada supply and demand dia ada imbalance dan balance. Alright. Lepas tu akan menghasilkan bacaan market structure. Apabila dia buat high ni uptrend lah. Daripada sini ke sini uptrend. Kat sini pula dia buat downtrend. Tapi daripada segi besarnya dekat sini dia adalah masih lagi uptrend sebenarnya. So ni kita akan belajar dalam episod yang seterusnya apa itu pergerakan-pergerakan impulsif dan korektif. Okey. So itu saja untuk episod kali ini. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.